Nombor 49. Orang yang bina masjid dari hartanya halal akan dibina baginya istana dari mutiara dan rubi di syurga. 50. Mereka yang membantu membina masjid adalah orang-orang Allah. 51. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, makanlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman syurga? Baginda menjawab, masjid. Sahabat bertanya lagi, apa maksud makan? Baginda menjawab, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Makan. 52. Hai Abu Zar, yang dalam masjid itu sia-sia melainkan 3 perkara. Pertama, solat. Kedua, zikrullah. Ketiga, ta'lim, itu belajar agama. 53. Sesungguhnya dalam masjid, andai kamu ketawa, ia akan bau gelap kubur dan mati jahat. Cerita akan menghapuskan kebajikan. Cerita dunia, ia akan menghapuskan ibadatmu 40 tahun. Berkata sia-sia, para malaikat akan membenci kamu. 54. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, andai aku disuruh memilih syurga atau masjid, nescaya aku akan memilih masjid. 55. Mullah Ali Qari rahimahullah berkata, masjid adalah tempat memperoleh darjat yang tinggi di syurga dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. 56. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, tidak layak seseorang mukmin terlihat kecuali di 3 tempat. Pertama, masjid yang dimakmurkan. Kedua, rumah yang melindunginya. Ketiga, hajat atas keperluannya. 57. Seseorang akan mendapat kedudukan di sisi Allah SWT sesuai dengan pengagungannya, takzimnya kepada perintah Allah dan takzimnya kepada Baitullah, masjid. 58. Barang siapa mengagungkan masjid, dia mengagungkan Allah. 59. Seorang ahli zahid berkata, saya tidak pernah menyandar punggung di masjid, menunjukkan kaki di masjid, dan berkata-kata urusan dunia di masjid. 60. Seseorang telah menjadi imam dan dia kemudiannya dilihat oleh Rasulullah SAW meludah ke arah kiblat. Baginda bermarah dan memerintahkan, jangan lagi dijadikan dia imam. Kemudian orang itu datang dan berkata, saya telah dilarang dari menjadi imam. Jawab baginda, sayalah yang melarang kamu kerana kamu telah menyakiti Allah dan Rasulnya dengan meludah ke arah kiblat. Mereka yang meludah ke arah kiblat, ludahnya akan dipanaskan di padang mahsyar tanpa akan didahinya.